Assalamualaikum, salam sejahtera. Rahsia sebenar umur 100 tahun. Longevity diet. Pernah tak korang terfikir macam mana ada orang dekat dunia ni boleh hidup sampai umur 100 tahun tapi badan still kuat dan otak still cergas? Bukan sebab genetik semata-mata tau. Rahsia terbesar mereka ada dekat atas pinggan makan mereka. Hari ini kita nak bongkar rahsia longevity diet atau diet panjang umur yang diamalkan oleh penduduk di kawasan Blue Zones, iaitu kawasan yang paling ramai manusia hidup lebih seabad. Jom kita tengok. Yang pertama sekali, kurangkan daging, lebihkan tumbuhan. Rahsia pertama, mereka tak banyak makan daging. Penduduk di kawasan panjang umur ni mengamalkan diet berasaskan tumbuhan atau plant-based. Kira-kira 95% daripada makanan mereka adalah sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin. Daging, mereka cuma makan sekitar 5 kali sahaja sebulan. Protein utama mereka datang daripada kekacang seperti kacang soya, kacang kuda dan lentils lah, biji-bijiran. Kacang-kacang inilah yang menjaga jantung dan sistem penghadaman mereka. Yang seterusnya, yang kedua, ialah peraturan 80% kenyang. Kita panggil hara hachibu. Rahsia kedua bukan pasal apa yang dimakan, tapi berapa banyak yang dimakan. Dekat Okinawa, Jepun, mereka ada satu amalan dinamakan hara hachibu. Maksudnya, berhenti makan bila perut dah rasa 80% kenyang. Ini macam yang Nabi Muhammad kita SAW amalkanlah, iaitu Nabi memang dah cakap, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Macam itulah konsep dia. Jadi, kita jangan tunggu sampai kenyang tersandar atau dah senak perut macam tu. Barulah nak berhenti. So, hati-hati. Ada kajian sains membuktikan kurangkan pengambilan kalori harian secara sederhana boleh melambatkan proses penuaan sel dalam badan kita. Okey, yang ketiga, amalkan lemak yang sihat dan karbohidrat kompleks. Okey, jadi kita tukar jenis minyak dan karbohidrat yang kita selalu makan. Banyak kita suka makan nasi putih, makan minuman-minuman yang sugar, simple sugar yang cepat sangat absorb dekat dalam badan. Jadi orang yang panjang umur ni dia tak makan minyak masak biasa yang tinggi lemak trans atau benda-benda yang terlalu manis dekat dalam hidup mereka. Mereka gunakan minyak zaitun. Extra virgin olive oil tu sangatlah baik. Okey, mereka juga tak makan nasi putih yang berlebihan lah, roti putih semua tu. Mereka lebih pilih kepada karbohidrat kompleks, ubi keledek, roti mil penuh, barley. Makanan macam ni bagi tenaga berpanjangan tanpa membuatkan gula dalam darah korang mendadak naik. Okey. Jadi kesimpulannya, diet panjang umur ni sebenarnya sangat ringkas. Makan makanan segar, kurangkan makanan diproses dan jangan makan berlebihan. Pelaburan kesihatan ini bermula dari sekarang, bukan bila dah tua nanti. Okey? Jadi korang rasa lauk apa yang korang nak tukar dulu lepas tengok video ni? Cuba komen dekat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe bagi channel ini, okey, untuk lebih banyak tips kesihatan. Apa-apa pun tentang faktor umur seperti yang kalau Muslim kita semua sebenarnya dah tahu kalau sampai masa memang Allah akan ambil. Cuma Allah dah bagi akal fikiran yang sihat pada kita, macam mana untuk kita usahakan bagi mengubahnya, improve menjadi lebih baik. InsyaAllah kita pasti boleh. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.